kita akan pergi Candak. Sekarang ni kita ada dekat jeti Cendereng. Jadi boat kita pun start gerak dah. Ramai lagi tengah naik ni. Bye bye. Bye bye. Bye bye Daddy. Bye bye. Bye bye. Tata. Goodbye. Gaya. Okey, jom kita bergerak. Masa ni awak-awak ni tengah bersemangat ni untuk Candak Sotong. Tiba-tiba aku terlihat satu makhluk. Jom kita tengok. Masa ni, masa jatuh sahur ni, awak-awak ni memang betul-betul semangat lah untuk start Candak. Kita sampai dah di tempat yang kita nak Candak. So sekarang ni tengoklah keadaan boat. Masa ni semua standby, prepare untuk start Candak lah. Tengok tu, masing-masing tengok sibuk belaka tu. Okay, kita dapat dah seekor. Pertama dapat usor. Meme approved. Masa ni aku orang pertama dapat naik sotong besar. Orang yang pertama tu dapat sotong kecil, tapi aku sotong yang okey-okey lah, macam jual dekat pasar tu. Terus sekarang ni tengok usaha lagi lah supaya tak kumpang. Kita tengok kosong je, takkan naik-naik pun. Tapi masa ni aku bakar pemberat dia pun dah berat lah, tapi hanyut juga. Mana kata arus dekat bawah tu laju. Tapi apa kedaya, aku akan usaha jugalah. Benda dah bayar. Ikan buta ni menemani kita mana-mana ni. Kita diri macam. Okey geng, masa ni awak-awak ni tengah struggle lagi ni. Kayuh usaha untuk dapat hasil Candakan Soto yang banyak. Tengok tu, masing-masing masih lagi bersemangat. Jom. Tak ada benda-benda mana ni. Ada rezeki. Tapi akhirnya inilah masa-masa kompau. So itu sajalah video untuk kali ni. Hasil candak kita dapat tak banyak, tak apa. Yang penting momen dengan kawan-kawan tu akan terukir pada keesokan dan hari-hari seterusnya. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.